Macam biasalah guys, hari ni abang nak panaskan enjin. Dah lama tak keluar panaskan enjin kan. Tapi bukan nak bagi panas enjinnya ni guys. Nak panaskan enjin yang ini guys. Hari tu adalah abang bawa keluar sekali pergi panaskan enjin. Bawa ke kafe. Tapi sampai kafe simpan sebab hujan. Lepas tu bawa balik. So hari ni abang rasa macam nak kena panaskan enjin lah. Sebab dah agak lama motor ni tak berjalan guys. So bila lepas raya banyak open house yang kena attend dan sebagainya. So motor pun tak sempat lah kita nak pergi nak prep ataupun nak planning nak bawa ride mana-mana lagi guys. So macam biasa hari ni pun memang plan nak bawa motor. Nak bawa motor ke kafe, tapi tengoklah keadaan cuaca tu dah ada tumpuk-tumpuk hitam kan. Tak tahulah sama ada nak bawa ataupun just nak bagi panas enjin je guys. Tengoklah mana-mana pun tak apa, janji kita start, kita warm up bagi dia berjalan. Sebab motor ni guys kalau tak berjalan pun lama-lama dia akan start lah buat perangai kan. Takutlah juga benda-benda tu. Okay guys, so ada orang komplain kat abang sebab abang ada pakai barang Shopee satu kat sini. Salah ke pakai barang Shopee guys? Nani? Tak tahulah, ikut reference masing-masing. So abang pakai edak ni memang abang beli dekat Shopee. Tak apalah, korang nak pakai yang carbon, korang nak pakai yang tu, nanti korang pakai korang tahulah kan. Sebab abang dah pakai barang carbon banyak guys. Korang tengok bahagian sini stone chip macam mana. Korang tengok sini stone chip macam mana. Nampak? Sakit kan. So bahagian bawah ni lagi kuat lah stone chip dia guys. So sebab itulah abang decide untuk dapatkan benda ni yang daripada Shopee ya. Dia ABS matte black. So kalau kena pun taklah sakit sangat. Sebab kita bukanlah nak pakai untuk 100% untuk performance kan. Kita pakai untuk dia punya function. So ada function okey lah. Cerita dia guys, tak adalah ride untuk hari ni. Sebab hujan dah guys. Hujan dah. So tadi dah memang plan nak panaskan enjin kan. Nampaknya memang abang kena panaskan enjin depan rumah je lah guys. Depan rumah je lah. Sebab dah hujan kan. Jomlah. Hujan lebat tu.